Assalamualaikum guys. Kali ni aku saja datang ke penerapan pengangkat raja. So, kita tengok suasana penerapan pengangkat raja. So, penerapan pengangkat raja untuk negeri Perak bagi tahun 2026 dijalankan di Sekolah Menengah Aur Taiping Perak. Seramai lebih kurang dalam 60 ke 70 peserta yang telah mengambil bahagian untuk penerapan pada kali ini. Kita tengok bakat dia. Kita tengok kemah dia macam mana. So, untuk maklumat korang, anugerah pengangkat raja ialah pengiktirafan tertinggi dan paling berprestij dalam pergerakan pengangkat. So, kalau korang sekolah menengah ni boleh ambil pengangkat raja sebelum umur 18 tahun. Lencana pengangkat raja berserta CJ pengangkat raja merupakan anugerah yang amat istimewa. Ianya diiktiraf di seluruh negara dan di persada antarabangsa. CJ ini adalah bukti seseorang pengangkat telah mendalami kemahiran demi kecemerlangan diri, agama, bangsa, raja dan negara. Oh, so ni pintu gerbang ni rupanya. Aku ingat apalah. Oh, ni pintu gerbang. Tengok pintu gerbang dia. Situ berdiri situ. Berdiri tu. Apa? Dia pegang bendera takut jatuh. Kita masuk. Apa tak nak? Palau automatik. Palau automatik. Ting ting. Okey, so kita tengok tipang barang macam mana. Tapi ni bahaya ni. Macam mana pagar boleh duduk kat sini? Ni bahaya ni hazard ni. So ni kita tengok pemudi yang dia buat. Pondok sementara. Masuk dia ni untuk berteduh Okey. Ini meja makan. Ni buat. Abi. Masalah Abi. Ni meja makan. Kukuh maknanya kukuh. Anak saya boleh duduk tu okey. Tapi pelik sikit nak masuk tu kena nyuruk tu. Bawah. Apa ni sengit-sengit saja ni. Oi baru dah. So ni rak dia gantung untuk lampu, rak lampu. So first aid box ni kena buat sendiri juga So barang-barang keperluan semua letak dalam ni. Oh, rak tali. Ni tempat simpan tali, lebihan tali dia. Semua kita tengok rak garfu sudu, tapi ada garfu je. Jadi rak tak barang. Semua dia buat design kena buat macam gini Oh, sorry. Dia tak boleh gali. Tak dibenarkan untuk gali. Rak kayu. Ni rak untuk bawang, dapur, pelantar, berbumbu. So ni untuk sampah. Ni apa? Rak alat tajam. Tapi parang tadi kena letak kat sini patutnya. So guys, ni suasana salah satu kemah lah. So penerapan pengangkat raja dekat negeri Perak ni. Kemah orang lain, aku kata tegang je tadi orang lain. Ni mungkin angin kot, angle kemah tu. Dia angin tolak kuat sikit kalau belah sini. Jadi dia kecut sikit. Kita tengok kemah lelaki tu. Tengok lelaki hebat. Biasa lelaki hebat sama. Perempuan ni ikat dia ikat dah betul, cuma mungkin tak tegang betul. Tu je. Semua calon pengangkat raja mesti melengkapkan lencana tertinggi pengangkat raja. So ada 5 lencana tertinggi pengangkat raja. Antaranya lencana jaya diri, lencana kemahiran, lencana kegiatan, lencana ekspedisi dan juga lencana pengkhidmatan. Macam mana ujian dijalankan kepada calon pengangkat raja ni? Penilaian ini dipecahkan kepada 2 fasa utama untuk memastikan setiap calon dinilai secara telus, adil dan komprehensif. Di peringkat kumpulan ataupun daerah, ujian sikap dijalankan dalam masa 1 hingga 3 bulan selepas melengkapkan 5 lencana, menyaring kesediaan fizikal dan mental sebelum ke ujian penerapan. Terdapat 5 komponen: tanggungjawab, pengembaraan, khidmat masyarakat, kegiatan dan berdikari.
Manakala di peringkat negeri, kem ujian penarafan standard, calon diuji secara praktikal, kemahiran kem, ikhtiar hidup dan kefahaman undang-undang secara saksama berlandaskan SOP kebangsaan. Calon mesti melepasi darjah kelulusan tertinggi yang telah ditetapkan. Okey, guys, itulah kita tengok sikit siapa yang ada impian nak dapatkan pengangkat raja tu. Bukan senang sebenarnya. Juga ambung besar, banyak benda yang nak kena buat. Abi rekod Ujian tu banyak. dah. Okey guys, kita pun dah settle. Masa yang diberi 2 jam, pukul 5 sampai pukul 7 untuk melawat lah kat tapak perkhemahan penarafan pengangkat raja peringkat negeri Perak ni. So alhamdulillah, feedback daripada anak saya, dugaan tu banyak lah ni yang dihadapi. Semoga cemerlang insya-Allah. Tidak ada kecah. Itulah esok boleh balik dah. Lah ada ucapan terakhir Zakiah. Tak ada ucapan dia. Okey, dia mohon doa untuk dia cemerlang dunia akhirat insya-Allah. Semoga Zakiah cemerlang insya-Allah. Lepas ni kita fokus SPM pula. Kita nak aja fokus SPM. Itu Zakiah. Okey. Kain ya. Berkaya cemerlang dunia akhirat insya-Allah. Amin. Ya. Somel ya. Buruk dah ni. Aduk Ya. Aduk. Buat ihit. Oh, biasa je. Lepas ni kita pergi beli Hanan Hanan mahal. Alah, kita beli Watson. Okey. Bosan Beli dia Janji. Apalagi yang lebih bermakna, bersahabat.